Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ni. Bersinar-sinar kepala saya. Actually dalam 2-3 minggu ni ada satu topik hangat yang menarik minat saya, iaitu the comeback of piracy. Piracy dekat sini rujuk kepada tindakan kita download game, movie secara illegal dari mana-mana website. Dan bila kita tengok punca kepada masalah ni ataupun apakah benda yang menyebabkan the comeback of piracy ni adalah dua jalur. Yang pertama, Netflix, generally movie streaming services, dan yang kedua game. Dan kalau kita teliti lagi kedua-dua jalur ni, dia akan bertakuk dekat satu punca yang sama, iaitu kenaikan harga subscription untuk kedua-dua benda ni lah. Cuma untuk video kali ni, kita akan fokus kepada Netflix ataupun drama, movie, streaming services. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Ini adalah segmen podcast. Saya tak ada nak tunjuk apa-apa slide. Saya tak ada nak suruh anda tenung muka saya. So, anda just tekan play, anda minimize, anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Okey, sebelum kita pergi kepada punca kejatuhan Netflix ataupun comeback piracy ni, kita kena tengok sejarah Netflix tu sendiri. Anda mungkin tak sempat era sewa CD, sewa DVD ataupun beli CD cetak rompak dekat pasar malam, tapi saya sempat. Bukan era CD, DVD je. Saya sempat dengan era tape tu, video tape. Contoh, kita nak tengok satu-satu movie dekat area kita tak ada pawagam, walaupun ketika tu surprisingly di Kelantan, Kota Baru ni ada pawagam. Kita boleh sewa tape dari mana-mana official dealer mereka, sewa selama seminggu, settle, kita hantar semula. Kalau kita lambat hantar satu hari ke, kita akan dikenakan penalti lah. Saya sempat tengok Chucky, doll yang anak patung yang sangat menakutkan tu. Saya sempat tengok The Mask, everything saya tengok dengan tape tu lah. Kemudian bila saya membesar tahun 2000, dah masuk era CD, DVD, yang tu pun saya layan cetak rompak lah. Kita bukanlah orang yang ada duit sangat. So, itu saja yang mampu. Harga RM10, RM20, RM30. Bergantung kepada kualiti katanya. Tapi ada juga yang saya beli RM30. Bila kita layan, tengok-tengok dia punya kualiti tu, record guna video kamera dekat pawagam. Kalau ada orang barisan depan pawagam tu, dia bangun pergi toilet, kita akan nampak lah dia punya bayang bangun pergi toilet tu. Harga RM30. And that time, RM30 sangat mahal. Saya pergi sekolah bawa dalam RM1 dah boleh beli nasi lemak dengan air Milo, ais. Memang ketika tu RM30 adalah satu nilai yang sangat tinggi. Itu dekat Malaysia. So, kita kena pergi ke US sebab Netflix dia asal dari US. And servis yang saya cerita tadi dibuat oleh satu syarikat yang dipanggil sebagai Blockbuster. Dia adalah satu syarikat yang sangat-sangat besar, dan satu hari dia didatangi oleh satu syarikat kecil yang dipanggil sebagai Netflix. Dan Netflix nak jual company ni dengan harga 50 juta USD. Apa yang Netflix buat dan apa yang mereka cagarkan dengan harga 50 juta USD tu? Basically, Netflix dia buat benda yang sama. Dia bagi orang pinjam, tapi dia guna platform online. Dia guna platform website ketika tu. Kalau orang nak sewa satu-satu CD, DVD, dia sekarang dah boleh sewa dari jarak jauh. Contoh, Netflix punya HQ ada dekat Kota Baru. Anda dekat Kedah. Anda nak tengok movie A yang mana Netflix ada benda tu. So, anda masuk ke website, anda bayar secara online, dan Netflix ni dari Kota Baru dia akan hantar ke Kedah. Cukup 1 minggu anda guna, anda kena hantar semula lah. So, itu idea dia. Dan benda ni dah berlaku. Dia bukan sekadar idea kosong. Dia memang dah berlaku. That's why dia datang ke Blockbuster, dia jual pada harga 50 juta USD. But Blockbuster punya bos ketika tu dia kata, kau ni exaggerate gila lah. Memang betul sekarang adalah era boom untuk website ataupun kita panggil .com ketika tu. Siapa-siapa yang pandai tentang website, dia mesti million lah. Dia mesti jadi jutawan ketika tu. Tapi bos Blockbuster ni kata, kau ni terlampau ke hadapan, kau ni tak berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita kena tengok situasi ketika tu, apa yang dihujahkan oleh bos Blockbuster adalah satu benda yang berpijak pada bumi yang nyata. Walaupun kita kata internet dah boleh digunakan oleh consumer, oleh end user macam saya ketika tu, tapi dia still satu benda yang privilege, satu benda yang tak semua orang ada. Internet ni yang pertama harga dia agak tinggi ketika tu, dan yang kedua tak semua kawasan ada. Alhamdulillah saya
saya walaupun keluarga bukanlah yang kaya gila, tapi disebabkan ayah saya dia obses dengan benda-benda tech ni, jadi dekat rumah saya memang ada komputer, lepas tu ada internet. Internet ketika tu kalau anda nak tahu nak guna dia bukan macam sekarang connect wifi terus boleh guna. Tak adanya. Kita kena masukkan username, kena masukkan password every single time bukan sekali je, every single time. Tekan connect, kena tunggu 5 minit. Jaring.my dia akan connect dengan lagu dia. Lagu dia saya pun dah tak ingat lah. Tapi let's say kita tengah guna, kita tengah shock, borak dengan awet dekat ICQ ataupun MIRC sebagai contoh, tiba-tiba akak kita dia angkat telefon, dia nak call kawan dia. Ketika tu internet putus, bosku. So internet bukanlah satu benda yang semua orang boleh akses, semua orang boleh guna. Dia memang satu privilege. Bukan dekat Malaysia saja, even dekat US ketika tu. That's why bila kita tengok balik apa yang berlaku dekat US ketika tu dan kita sesuaikan dengan apa yang Netflix propose, dia macam tak logik lah. Apa yang kau buat ni, kau mengarut ni, benda ni tak logik langsung. So that's why bila fikir balik apa yang bos Blockbuster tu buat, betul. Kecuali anda ni ada satu vision yang sangat-sangat besar. Macam contoh Elon Musk lah, dia kata orang akan duduk di Marikh. Kita rasa benda tu macam tak logik kan. Tapi itulah vision besar yang kita kena ada kalau kita nak kaya kan. Okey, balik pada cerita tadi. And ketika ni sebenarnya adalah era kemuncak piracy. Disebabkan DVD kita kena cari orang jual dia, benda tu bukanlah senang. Orang pun start download movie, download game secara online. Ada banyak software yang membenarkan benda tu berlaku. Contoh kita ada P2P software macam LimeWire. Kita ada Kazaa. Lepas tu kita ada juga MIRC. Kita ada juga MIRC, kalau anda nak tahu, dia adalah software chatting. Tapi ketika tu orang guna MIRC untuk sharing file. Lepas tu ada BitTorrent. P2P software ni dia peer to peer, which is contohlah nak anda nak senang faham, kita ambil contoh software tu nama Kazaa. Kazaa. Kazaa, dua harakat belakang Kazaa. Okay. So basically saya nak download satu software, kita kata Warcraft lah, kita nak download game Warcraft. Saya tak ada game tu, tapi anda ada. Jadi Kazaa ni dia akan hubungkan PC saya dengan PC anda. Saya boleh ambil file Warcraft dari PC anda masuk ke dalam PC saya. The same thing happen lah in mutual way. So itu P2P. Lepas tu kalau BitTorrent tu dia ada dia punya own server lah. Jadi itu era kemuncak. Orang kata, oh tadi Habis Cerah kata internet bukan semua orang boleh, internet speed pun tak laju. Kenapa orang guna pirate ni kan? Kenapa berlaku piracy ni? Satu lagi sebab walaupun internet tak laju ketika tu, dia adalah option yang murah. Dia adalah sebab kalau kita beli dia mahal. Lepas tu nak beli pun kita tak tahu dekat mana. Kita nak kambing kushi kambing gem, kita pergi dekat pasar malam A yang ada pada hari Rabu. Kalau kita nak deal tu pagi hari, kita kena pergi dekat pasar malam B pada hari Ahad, which is benda tu agak leceh kan. Jadi orang guna internet ni untuk dapatkan benda-benda ni secara illegal. Dan walaupun internet speed tak laju, orang akan start download pada waktu malam. Bila dia bangun tidur tu dah siap dah. Dah siap dah. Itu yang berlaku ketika tu. Wish, Habis Cerah ni macam pro je. Yes, saya memang pro. Saya milenial adik. Saya lahir tahun 1980-an and saya memang dibesarkan dengan benda-benda Allah ni. So saya memang quite kita kata arif lah piracy ni. Jadi bukan nak bangga, just nak bagi tahu lah, Nak bangga pun tak ada benda sangat nak bangga. So balik pada cerita tadi, Netflix dia dah merajuk, jadi dia pun buat sendiri. Dia buat sendiri, surprisingly successful, dia berjaya. Mungkin disebabkan kebetulan along the way internet kita dah jadi makin boleh akses, harga dah jadi makin murah. Dekat Malaysia pun dah ada 4G ketika tu. So Netflix makin berjaya, harga dia murah, plus mereka pun ada buat campaign macam sharing a password is a love, tak silap saya. Dia macam galakkan orang sewa satu account dan share, bagi ramai-ramai orang tengok supaya harga tu jadi lagi murah lah berbanding dengan DVD. Dan orang suka idea Netflix ni sebab tak perlu nak pergi banyak tempat. Kalau tadi saya cerita nak movie A kena pergi ke pasar malam A, nak movie B kena pergi ke pasar malam B, tapi sekarang semua tu ada dekat satu tempat saja, which is Netflix lah. So orang suka idea tu. Lama kelamaan dia membunuh piracy tadi. Orang dah tak nampak sebab
bila kita nak download satu-satu movie, apa yang kita perlukan? Yang pertama, internet tadilah kan. Yang kedua, orang perlukan storage. Orang perlukan storage tu. Dan satu-satu movie tu mungkin sama lagi dengan sekarang, 1 GB kan, 1 GB, 2 GB. Tapi dulu hard disk ni mahal loh. Hard disk ni mahal. Kalau dapat beli 1 terabyte tu kira kaya lah, 500 GB. Dulu pendrive dulu pendrive 128 MB pun harga dekat RM100. So memang nak download ni boleh, tak ada masalah. Tapi dia perlukan storage yang besar. Lepas tu software. Lepas tu yang paling ketara adalah anda kena hati-hati dengan spyware, adware. Dia ada virus dia. Kadang bila kita buka website download tu, kita nak cari button download tu, ada 100 button download. Salah tekan je, PC kita masuk dengan software, masuk dengan adware and jadi slow lah, lepas tu tak run dengan bagus lah, dan masalah itu inilah. Jadi ada 3 masalah dengan piracy yang diselesaikan oleh Netflix. Mula-mula orang ingatkan nak streaming movie ni dia perlukan so Netflix dia bukan sekadar alternatif dah. Dia bukan sekadar alternatif, tapi dia adalah revolusi. Ayat dia padu gila kan. Dia bukan alternatif tapi dia revolusi. Sebab kalau dulu dia kena hantar CD ke semua, sekarang tak ada, semua berada di satu server. Kita dah tak perlu nak post barang, kita dah tak perlu nak apa, kita bayar bulanan, kita boleh layan 1,000, 2,000 movie yang ada dekat dalam tu. Jadi mudah. Orang pun dulu orang fikir nak layan satu-satu movie dengan kualiti yang mantap, kena ada internet speed yang laju dan sebagainya. Tapi tak, rupa-rupanya tak. Kita dah boleh layan HD dengan internet speed mungkin 5 megabit per second. So orang start pakai Netflix tambah dengan campaign sharing password tadi. So orang start pakai Netflix, boleh dikatakan pioneer dan sangat-sangat successful. And at that time, so brand-brand lain, syarikat-syarikat lain nampak business model Netflix ni boleh pergi jauh. Mereka pun start join sekali. Ada Disney Hotstar, ada HBO Max, ada apa lagi, ada Tonton, ada banyak lah kan kita ada streaming service yang lain, menjadikan competition tu makin tinggi. So bila competition makin tinggi, apa yang berlaku? Mereka turunkan harga. Bila turunkan harga, maksudnya mereka kecilkan keuntungan mereka. Netflix rasa benda ni tak boleh. Dia pun perkenalkan idea, which is dia buat banyak-banyak package. Kalau dulu seorang boleh bayar RM8 saja untuk dapatkan HD, untuk dapatkan video yang bagus dan sebagainya, now dia perkenalkan package RM8 ada lagi. Tapi kalau RM8 kita dapat kualiti yang teruk, lepas tu tak boleh nak share password, at last kita kena ambil yang RM68 Malaysia, tak silap saya. Kita kena bayar, seorang tu kena bayar lebih kurang dalam RM15 Malaysia. Habis juga RM15 Malaysia, kenaikan dalam RM7 Malaysia, betul ke? Kenaikan dalam RM7 Malaysia. Sekejap, RM8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 5. Kenaikan dalam 5. Jam tadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul lah 7. Kenaikan RM7 saja habis cakap. Dia tak boleh tengok macam tu. Sebab ini benda yang menyebabkan harga consumption tu lagi tinggi. Saya tak kata harga Netflix tinggi, tapi harga consumption kita tu jadi tinggi. Apa yang dimasukkan dengan harga consumption? Dulu, kalau kita buka Netflix, semua benda ada dekat situ. Kita nak layan Young Sheldon, dia ada dekat situ. Kita nak layan Avengers, ada dekat Netflix ketika tu. But then, bila Disney keluarkan dia punya own streaming services, so Avengers tadi dipindahkan masuk ke dalam Disney. Lepas tu, contoh Harry Potter, kalau dulu ada dekat Netflix. Ni contoh saja, bila HBO Max keluarkan, Harry Potter ditarik keluar, duduk dekat HBO Max. So sekarang, kita nak layan satu-satu movie. Kalau dulu berada di satu tempat, sekarang kita kena pergi dekat pasar malam A, pasar malam B, pasar malam C, seperti yang saya cerita kepada anda tadi. End up, kita terpaksa subscribe A, B, C, menjadikan cost consumption kita, cost kita tadi dari RM15 dia dah jadi RM50 Malaysia. Itu okey lagi. Kadang-kadang movie yang kita nak tengok dia ada dekat Amerika Syarikat, Netflix juga, tapi dekat Malaysia tak ada. So kita kena subscribe VPN, tambah lagi cost RM50 mungkin jadi RM60 Malaysia. So benda ni menyebabkan harga dia mahal. Yang kedua leceh. Leceh macam mana? Leceh macam okey, aku nak tengok Harry Potter dekat streaming services mana ada. Kita kena Google ataupun kita kena tanya ChatGPT, aku nak layan Harry Potter dekat mana ada. So kita pun tengok, oh dekat Disney Hotstar, Disney aku tak ada, so kena subscribe lagi. So dia balik kepada cost tadilah. Nampak tak? Dia jadi makin mahal, dia jadi makin leceh. End up bila jadi macam ni,
kenapa orang nak kekal lagi dekat Netflix ataupun streaming services, sedangkan semua benda ni kita boleh download secara illegal online. Saya bukanlah encourage anda untuk download benda ni secara illegal. Tak pun. Saya just nak kongsikan dengan anda apa yang sedang berlaku, apa yang sedang dibincangkan. That's why kalau dulu kita kata Netflix bunuh piracy, but sekarang apa yang berlaku adalah piracy bunuh Netflix. Dia berlaku macam tu. Sebab apa? Sebab yang pertama, harga dia makin naik, dan yang kedua, dia nak guna dia tu makin leceh. Nak download ni memang betul dia tricky, ada banyak button download kan. Tapi itulah, kita kalau dah biasa dah berpengalaman, walaupun ada 100 button download sekalipun, kita dah tahu ni. Ni kanan bawah ni. Ini betul punya button download. Tekan boleh download punya. Jangan risau. So sebelum saya tutup video ni, dekat depan saya ni ada 2 Android stick. So satu harga dia RM70 Malaysia dari Expose, satu lagi harga dia dalam RM180 Malaysia dari Mi lah, dari Xiaomi. Dua-dua ni mampu tunjuk kepada kita video 4K YouTube. Memang shock kalau anda nak guna. Saya dah pernah review. Cuma kenapa yang ni harga RM70 Malaysia? Yang ni RM70 Malaysia tapi dia pakai Google yang tak rasmi, walaupun ada Play Store. Kita tak boleh nak layan Netflix, audio keluar, subtitle keluar, tapi video tak keluar. Yang ni tak ada masalah, even dia punya navigation smooth gila. Kedua-dua ni kita boleh cast kita punya smartphone, tunjuk dekat TV, and bagi saya depend lah. Kalau anda nak yang tak pening kepala, anda boleh beli Xiaomi Mi Stick 4K ni. Ataupun kalau anda nak murah, anda boleh beli Expose Stick TV ni. Apa dia panggil? Android TV Stick. So, itu tentang kita punya video. Itu tentang saya punya iklan. Kalau anda nak support, anda belilah barang, link yang saya letak dalam ruangan description box below. Apa pandangan anda? Adakah orang akan beralih ke piracy semula ataupun reda dengan apa yang berlaku dekat Netflix, dekat HBO Max dan sebagainya? Mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benabah. Jumpa lagi.